Suresh asal daripada Johor. Saya sanggup datang daripada Johor ke sini untuk nak cabar Jamal. Okay, come to one or three. I willing to get the challenge. Okay, jangan nak memperbodohkan atau melemahkan orang-orang lemah. We are not a gangster like you. Okay, if you want to show your gangster, if you want to show keberanian awak tu, biar tunjuk dengan saya. Saya mengalaulukan. Jangan nak pergi tunjuk dengan orang tua, nak tunjuk dengan orang perempuan, lepas tu orang yang lemah. Itu bukan cara you. You kata you hebat kan? Mari jumpa saya. 1 to 1 also can, 3 to 1 also can, no problem. Nama saya Alexander Iswanton Kaston. Saya datang sini sebab saya geram dengan Jamal, sebab dia membuli bapa saudara saya, Abang Fauzan, dekat Ampang Point waktu sebelum bersih hari tu. Jadi Jamal, aku bukan tak pernah kenal engkau di Ampang, kau pun kenal aku Jamal. 3 bodyguard engkau pun tak apa, sekali dengan Meja Ghazali Ice Baby. Aku kenal korang semua Jamal. Kalau Suresh, my bro, 3 in 1, aku 4 in 1. Ulang boleh. Saya terpanggil di sini kerana saya rasa saya tercabar dan malu dengan tindakan Datuk Jamal Yunus, kerana tindakan dia menjatuhkan maruah bangsa saya Melayu. Jadi saya cabar Datuk Jamal 1 lawan 1 dalam gelanggang. Anak lelaki sejati. Kita fight one by one. Saya terpanggil di sini kerana saya ingin mencabar Jamal ataupun pengikut Jamal yang ada sini mempertahankan diri. Dan saya sini terasa tercabar kerana sini pertahankan Melayu ni dibuka rahsia-rahsianya. Sini dari segi kebatinan, kerohanian. Okay. Boleh. Saya Ahmad Fitri, boleh panggil gelaran saya adik saja. So saya datang sini sebab saya rasa tercabar dengan Jamal lah. So saya rasa banyak orang yang cabar dia semua besar-besar lah, orang kata badan ada pengalaman apa semua. Tapi saya rasa saya paling kecil, 21 tahun, tinggi dalam 165. So rasa Jamal boleh fight dengan saya lah. Kalau tak pecah muka saya, pecah muka dia. Selamat sejahtera. Saya terpanggil, nama saya Fidel, asal dari Sabah. Saya terpanggil untuk datang ke sini. Manalah tahu Jamal takut lawan yang ada pengalaman MMA semua. Saya datang sinilah sebagai orang yang tiada pengalaman. Kalau Jamal takut betul lawan dengan saya lah dalam gelanggang, one by one. Kalau mau hantar 2-3 orang pun tidak apalah, selagi tangan boleh goyang, saya sanggup cabar. Selamat datang, saya Abang Kucing. Saya orang yang memang daripada kecil sampai besar anti buli, termasuk buli kepada manusia dan juga haiwan yang lemah. Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Jamal ini sudah menjadi satu fardu kifayah untuk saya membuat tindak balas. Dan selepas itu saya memikirkan bagaimana pertarungan yang dianggap bodoh itu supaya kita boleh angkat sikit menjadi lebih indah. Jadi dengan cara itu saya minta Datuk Jamal supaya terima cabaran kita untuk kita naik ke atas gelanggang. Saya boleh menampilkan kita punya wira-wira pejuang rakyat, dan Datuk Jamal sendiri boleh tampilkan diri Datuk Jamal, Meja Besar Ghazali dan juga beberapa bodyguard yang saya nampak dalam video memukul orang, tendang daripada belakang. Lepas tu bila ramai tolak orang, dan mereka ini saya nampak golongan yang tidak melawan. Tapi bagi kita apabila tidak melawan itu, kita rasakan bahawa pertarungan itu tidak adil. Jadi kali ini kita nak buat satu program dan aktiviti supaya pertarungan itu menjadi adil. Jadi ada undang-undang, dan kalau rasa terpanggil dan juga rasa tercabar, elok Datuk Seri Jamal belilah apa yang kita nak jual ini. Sekian, terima kasih. Kita tunjuk mesin lima ni dia pun lancar, kita lancar gerakan merah.
Mereka kata ada 246 tempat, baru 5 tempat hati mereka pun dah bergoyang. Saya nak beritahu, mereka berjuang bukan kerana fisabilillah. Mereka berjuang kerana keragusan untuk mendapat kuasa. Tetapi kita berjuang untuk pastikan keamanan negara. Kita berjuang nak pastikan agama Islam kekal sebagai agama persekutuan. Ini perjuangan kita, tuan. Dia hina UMNO. Apa yang dah nak hina UMNO ni? Buka pagi kita bangun tidur, pagi, petang, siang, malam, subuh saja dia hina UMNO. Tetapi ada di antara kita juga pun hilang keyakinan. Sebab banyak sangat kena hasut. Betul? Hari ini saya nak bagi tahu, saya ini penghasut nombor 1 UMNO. Nak pastikan tuan-tuan saya hasut untuk benci balik tentera-tentera bersih yang betul. Boleh tak boleh? Boleh. Saya nak bagi tahu lagi, diorang ni tuan-tuan nampak berani. Nampak berani. Tapi bila dia berdepan dengan tentera merah ni, bergoyang dia pun. Betul. Dia pun nak tunjuk kesian Hishamuddin Rais. Sebelum dia kata kalau kita turun, kita gedar. Kalau ada Jamal, kita rendah. Datuk Jamal hantar di gudang, dia budak motor tutup tingkap. Lari. Itu baru Datuk Jamal. Belum lagi tentera merah depan ni. Tentera merah depan ni tak ketuk pintu, terbalik kereta. Betul tak betul? Jadi jangan risau. Perjuangan UMNO ni sejak ditubuh hingga hari ini ditubuh kerana apa? Ditubuh kerana untuk kepentingan rakyat jelata. Kita